Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, first kali aku nak ucapkan selamat datang buat korang yang baru dengan aku punya channel. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, terima kasih juga buat aku punya penonton, khususnya daripada Malaysia, Indonesia dan mana-mana negara lagi lah. Okay, untuk video kali ni aku nak unboxing satu barang yang bagi aku sangat-sangat best jugalah. Sebabnya benda ni adalah item yang bagi aku adalah item yang simple, tapi aku suka lah. Sebabnya kat depan ni aku ada beli sebenarnya benda ni adalah snack sebenarnya, jajan yang dimasukkan di dalam cawan. Dan cawan ni bertemakan Agent Ali. So disebabkan dia adalah tema Agent Ali, so aku pun belilah untuk aku reviewkan untuk video aku kali ni. Okey, kat depan ni ada 4 jenis cawan yang berbeza, iaitu Agent Bakar, Agent Ali, Agent Alicia dan yang terakhir warna putih adalah Agent Rizwan. So kalau korang beli ni, kat dalam ni ada jajan. So aku goncangkan macam ni. Dalamnya ada jajan. Dan yang paling best sekali, ada kereta guys. Dan kereta ni adalah kereta bertemakan karakter Agent dekat cerita Agent Ali. So tanpa membuang masa, jomlah kita reviewkan cawan-cawan ni. Okey, sebelum tu aku lupa nak beritahu harga dia. Harga dia satu cawan ni RM6 lebih je. Tak adalah mahal, tak adalah murah kan. Okey, so kat depan ni aku nak reviewkan satu dulu, iaitu Agent Bakar. Dan kat dalam ni ada coklat flavor, GH Food biskut berperisa coklat. Dan cawan dia, bagiku cawan dia macam cawan dekat kita masuk kalau kita tengok wayang. Kalau dapat cawan popcorn, lebih kurang cawan popcorn macam tu lah. Dan design cawannya cantik lah. Tapi kelemahannya dia adalah daripada plastik. Kalau daripada kelemahan dia adalah daripada kertas. Maaf ya, aku pun sebab terlampau excited untuk review benda ni. So dia material dia daripada kertas. Kalau daripada plastik, mungkin aku akan jadikan antara aku punya koleksi Agent Ali ni lah. Okay, ni Agent Bakar. Cantik kotak dia. Dan kat dalam ni kalau korang beli, kita kena buka je lah dia punya cover dia. Okay, cover dia macam mana nak buka ni guys? Agak ketat. Okay, kalau buka cover dia akan dapat satu kereta. Kereta ni adalah kereta bertemakan Agent Bakar. Material dia daripada steel, daripada besi. Kalau korang aku ketuk ada bunyi macam ni. Kan, dan kat atas dia ada logo tangan penumbuk. Dan yang paling best, dekat nombor plat Agent Bakar. Lawa guys kereta ni. Okay, daripada bawah macam ni lah. Dia kereta je simple lah, tapi dia punya coloring dia cantik. Dan di belakang adalah Agent Bakar. Okay, so ni dia punya cup dia. Kalau korang beli kena buka macam ni. Dan dalamnya ada jajan dia lah. Dapat jajan coklat chip. Yang ni aku tak perlu review lah, sebab jajan kan. Buat apa kita nak review jajan guys. Okay, so kita tutup. Aku cuma nak reviewkan cawan dia dan kereta yang kita dapat daripada jajan ni. Okay, so ni Agent Bakar punya kereta. Dah siap review. Dan seterusnya aku nak reviewkan. Kita letak kereta dekat sebelah ni lah, dekat sebelah cawan dia. Baru semat guys. Okay, so seterusnya kita nak reviewkan cawan Agent Alicia. Okay, so ni dia punya kotak dia. Dia kotak pula. Dia punya cawan cantik. Dia punya design dia cantik. Dan ni adalah perisa butter flavor. Okay, made in Malaysia. Made in Malaysia guys. So, produk lokal. Okay, cantik dia punya cawan dia. Dan kereta yang kita dapat adalah kereta yang diletakkan di parking warna hijau. Dia ketat lah nak buka ni. Mana ni guys, tak boleh pusing guys. Okey, terlampau ketat dia punya ni, dia punya gum dia. Okey, so ni kereta yang kita dapat daripada cawan Agent Alicia. Dan ini adalah yang paling tak best dia adalah Agent Jet punya kereta lah. Dan ni dia punya Agent Jet. Yang kali ni untuk cawan Agent Alicia, kereta je dapat kereta orang lain pula.
Okay, so ni Agent Jet. Dan ni dia punya logo atas. Ada logo macam ni. Color warna hijau kuning, cantik juga. Kalau nak comparekan dengan Agent Bakar punya, aku rasa dua-dua lawa. Dua-dua lawa. Oh, memang terbaik guys. Okay, so yang kereta ni kita letak sini dulu lah. Okay, yang ketiga aku nak reviewkan Agent Rizwan pula. Ni cawan dia. Pegang pistol. Bukan pistol, dia macam tangan tapi macam dia nampak macam pegang pistol pula kan. Dan yang ini adalah perisai coklat. Kereta je ada kat dalam ni. Kali ni kereta je memang ikut watak lah Agent Rizwan punya watak. Oh. Yang ni pun dia punya apa ni? Stiker je pun dia punya parking. Kali ni dia ketat sikit lah guys. Aku nak kena kopi je. Okay, so ini kereta untuk Agent Rizwan. Tu aku tengok, fokus kan. Lawa guys. Daripada atas ada logo topeng. Kereta warna kelabu hitam. Daripada depan nombor plate Agent Rizwan. Dan daripada belakang, oh lawa guys. Mantap betul lah. Okay, so Agent Rizwan settle. Kita letak sini. Dan yang terakhir yang aku nak reviewkan adalah Agent Ali. Watak utama dia, ni cawan dia. Dengan apa? Yoyo. Dan ni dia punya iris dia, lawa. Perisai butter. Dan kereta je ada kat atas ni, Agent Ali. Betul-betul ikut watak utama. Parking je kalau warna biru. Okay, kita buka. Okay nice. Kali ni cantik je, tak terbuka ikut dia punya apa ni, cover dia tak ikut sekali. Okay, so ni Agent Ali. Dan ini dia punya kereta dia, Ali dan Comot. Kucing ni ambil Comot. Okay, daripada depan nombor plate Agent Ali. Daripada atas ada logo mekanik. Dan daripada belakang, oh lawa gila guys. Daripada tepi. Dan ni daripada bawah. Okay, mantap. Okay, Agent Ali ni kita letak tengah-tengah lah. Okay, kita letak tengah pula yang watak utama kan. Watak utama kita letakkan di sebelah Agent Alicia. Oh, terbaik guys. Okay, so ini je kereta-kereta dia. Okay, aku tunjuk sikit. 4 biji kereta daripada Agent yang berlainan, iaitu Agent Ali. Dan ni kotak Alicia, kita dapat Agent Jet punya kereta. Dan yang paling best, kereta warna merah bertemakan Agent Ali. Lawa gila guys. Okay, dan kereta ni kalau korang tengok, dia punya enjin nya korang kena tarik macam ni lah. Kejap korang kena tarik ke belakang, nanti dia akan gerak. Mantap. Dan seterusnya Agent Ali dan Agent Rizwan. Itu terbaik. Okay, mungkin aku punya kereta ni aku akan jadikan koleksi aku lah. Koleksi untuk Agent Ali punya cars. Okay, so aku rasa video aku rasa sampai kat sini saja. Buat korang yang tonton video aku, terima kasih kerana support ataupun tengok video aku sampai habis. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Aku merayu dan mohon sangat-sangat tekan tombol subscribe supaya channel aku lebih berkembang. Okay, so itu saja daripada MFS Hobby Channel. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.